One more. Mantap bro. Mantap bro. Hap. Assalamualaikum semua. So jom kita pergi satu kedai kat Bukit Bintang ni. Dia kedai Fame Fries. Dia dah besar sekarang. Kalau korang pernah pergi dulu, dia orang pernah viral satu masa dulu. So sekarang aku nak pergi try dia orang punya menu baru. Jom, let's go. Wahid Isnani Salasa. اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. Okay, ngam. Ngam soy. نعم سوري. Go this one. Alright. This mana strawberry chocolate? This one. Yalah. Faraula. Faraula. Okay, first aku nak try dia orang punya cheesy stick ni. Mantap. Next aku nak try dia orang punya Nashville. Nashville ni orang panggil dia chicken tenders lah. Next ada nasi Mandy dengan dia punya Nashville chicken tenders ni. Korang kena makan sekali dengan sawit ni. Memang ikut tekak Malaysia betul lah. Kalau datang sini korang kena wajib ambil dia orang punya watermelon mix ni. Mantap. Next aku nak try dia orang punya fried burger ni. Kalau korang tambah RM3, korang akan dapat sekali dengan mac and cheese ni. Untuk dessert dia pula aku try dia orang punya choco berry. Apa bang topping dia? Pistachio. Sebabkan dah lama tak pergi Cameron Highland, aku makanlah strawberry dekat sini. Nampak tak tu? Juicy. Kenapa Juicy bukan juicy. Ni macam biasa dia punya kawan kentang. Bismillah. Rasa kentang. Korang kalau nak pergi kedai kawan kentang ni, korang boleh pergi kat Bukit Bintang. Bagi description korang waste je. Okay. Thank you for watching. Bye bye.